Pengubalan Akta Pembaruan Semula Bandar yang akan dibentangkan di Parlimen kelak tidak akan memaksa mana-mana pemilik rumah atau tanah untuk berpindah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan akta berkenaan juga tidak akan mengubah peratusan pemilikan Bumiputera atau mengubah komposisi etnik di sesuatu kawasan. Justru tidak timbul isu Melayu Bumiputera dipinggirkan daripada arus kemajuan bandar kerana matlamat utama ialah bagi memastikan peningkatan kualiti hidup masyarakat bandar sekaligus meningkatkan kualiti hidup masyarakat Melayu itu sendiri. Beliau berkata demikian pada taklimat harian pejabat Perdana Menteri yang disiarkan di Facebook PMO Malaysia semalam. Sebelum ini, Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Alias Ramli menjelaskan Rang Undang-Undang Pembaruan Semula Bandar bertujuan memastikan pembangunan semula dilaksanakan secara adil, memberi manfaat kepada pemilik hartanah serta menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. RUU itu juga diperlukan bagi menangani isu bangunan usang, khususnya di bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Pulau Pinang.